secara kata rasminya bebas bersara daripada pelakon drama semua stesen di Malaysia. Tapi kalau dari segi kita pasti kita tengok-tengok projek lah. Tapi pas fokus kepada bidang Malaysia ada, di Indonesia ada. Tapi dari segi drama memang secara rasmi pas dah bersara dari semua lepas semua stesen di Malaysia. Saya tak ada masa lah untuk ambil banyak resource. Fatimah ni dari rapat dengan PAS dan dia ada separation anxiety dengan PAS sebab so dia memang tak boleh PAS lama-lama. PAS dalam kerja lama memang dia kena cari PAS nanti turun dah tunggu PAS balik. So kekangkan masa jadi segi itu juga lah. Dan of course lah mungkin adalah beberapa perkara juga yang membuatkan saya membuat keputusan untuk berhenti berlakon dari dengan berlakon drama di semua stesen TV di Malaysia.